apa mindset dia sebalik, oh datang dekat sini kena beli, dan generasi dia next pun akan fikir benda yang sama. Kerana dia, inilah tanah baru dia dan dia mestilah memiliki. Okay. Ya, so tak tahulah bagaimana tanggapan yang mendengar ni. I tak tahu, mungkin dia akan rasa macam, ni tak payah cerita lah asal-usul ni kan. Sekarang ni kita semua orang Malaysia. You orang Okay. Melayu ke Cina ke India ke Kadazan ke apa ke, kita semua Hmm. orang Malaysia sekarang. Tapi ni nak menceritakan kita dulu. Okay, now kita bercerita tentang kita dulu, contohnya uh, 60 tahun dulu. Because satu generasi tu lebih kurang 25 ke 35 tahun. So kita ambil 30 tahun. Okay. So kalau dia, kawan saya tu, dia ada mak ayah. So 30 tahun dan atuk nenek dia tambah 30 tahun lagi. 60 tahun dulu lah. Okay. 60 tahun dulu, kita orang Melayu. Tanah Melayu. Tanah ini kita punya. Kalau apa-apa jadi pun, ada tanah kat kampung. Tanah kat kampung Hmm. pun ada rambutan, ada durian, ada mungkin tanam sayur, ada ayam, ada kambing, ada lembu. Boleh hidup.